Sebenarnya kita sangat bersyukur sebenarnya. Maksudnya cerita lisan tu masih sampai sekarang. Masih sampai kepada generasi baru walaupun tukang cerita dah tak ada. Sebab sebenarnya usaha yang dibuat untuk mendokumentasikan cerita lisan itu untuk tujuan inilah. Untuk tujuan ini. Untuk tujuan ini, makna generasi sekarang masih boleh baca, masih boleh tahu cerita tersebut kerana dia itulah bercetak. Tapi adakah bila bercetak dia menukar status cerita tu menjadi tak, dia masih cerita rakyat. Masih cerita rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada para penonton yang sedang menyaksikan episod ketiga Audiosia Kupas Sastra KS. Okey, episod yang ketiga ini kita akan berbicara, kita akan berbual, kita akan berborak tentang sastra rakyat. Ada apa dengan sastra rakyat? Okey, Bung. Ya. Kita sudah sampai ke episod yang ketiga. Alhamdulillah dan sambungan kepada episod kedua lah. Okay. Kerana untuk para penonton, kalau saya boleh imbas kembali, episod kedua kita berbicara tentang sejarah sastra dari abad ke-7 sehingga ke abad 21. Awal abad ke-21 dan sekarang kita berpatah sedikitlah sebenarnya kan tentang sastra rakyat. Kerana kita berpandangan sastra rakyat ini mempunyai suatu pandangan, suatu pemikiran yang tersendiri lah. Dan sebab tu kita bawakan tema ini untuk dijadikan sebagai pokok bicara bagi episod yang ketiga. Okey Bung, seperti biasalah kita akan memperkenalkan ataupun menceritakan tentang dua majalah Dewan Sastra dalam episod yang ketiga ini. Pertama ialah majalah Dewan Sastra. Baik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada saudara Sayuti. Seperti yang kita sedia maklum, kali ini saya ingin menambah sedikitlah. Kenapa kita memilih topik sastra rakyat ini sebagai satu topik yang khusus. Sedangkan dalam episod yang kedua, dalam KS yang lalu, kita telah membincangkan sastra dari abad yang ke-7 sehinggalah sastra awal abad ke-21. Namun kita seperti patah balik dan kita memfokuskan kepada sastra rakyat. Di sinilah untuk maklumat penonton dan juga pendengar KS bahawa dalam KS ini kita akan melihat topik-topik yang penting. Dan topik-topik ini juga akan menjadi asas kepada pembentukan sastra kebangsaan. Sebenarnya sastra rakyat juga salah satu daripada asas boleh dikatakan akal lah dalam pembentukan sastra kebangsaan di Malaysia. Bukan saja itu, sastra rakyat juga sebenarnya asas kepada, kalau saudara Sayuti tahu, kepada pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan yang awal, iaitu pada 1971. Dan untuk pembentukan dasar kebudayaan negara juga, ataupun ringkasnya DAKEN, yang sekarang merupakan salah satu dasar kerajaan yang dirujuk dalam bidang kebudayaan, juga tetap mengekalkan sastra rakyat, salah satu daripada terasnya. Dan di sinilah kita ataupun kami Dewan Bahasa dan Pustaka akan membawa kepada satu fahaman tentang sastra rakyat dengan kita hadirkan seorang tetamu kita. Okey, sebelum itu, seperti saudara Sayuti telah maklumkan, pada bulan Mac ini Dewan Sastra telah memfokuskan kepada seorang pengarang wanita yang telah menerima Sirat Award pada tahun 2025. Iaitu Hafizah Izzah-Nik. Ya. Saya ingin mengucapkan juga kepada sahabat penulis saya, iaitu Hafizah Izzah-Nik, di atas kejayaan beliau dalam menerima anugerah Sirat Award 2025. Dan beliau sangat layak untuk merangkul anugerah tersebut. Untuk maklumat para penonton dan pendengar KS, sebenarnya beliau telah melahirkan 10 buah novel sejak tahun 2021. Dan bagi saya, para pembaca bolehlah membaca karya beliau yang secara keseluruhannya banyak mengangkat isu-isu wanita. Isu sosial juga. Ya, betul. Isu wanita dan sosial lah. Terutamanya dalam pasca
kolonialisme. Satu topik yang menarik dan juga Hafizah Hizani telah mengangkat topik-topik tersebut dalam medium sastra untuk kita sama-sama hayati dan juga bincangkan. Selain itu dalam Dewan Sastra juga seperti biasa ada beberapa buah cerpen dan juga sangat menarik juga. Pada kali ini ada seorang pengarang yang sangat saya minati, iaitu Edgar Allan Poe. Okey. Iaitu dalam Dewan Sastra kali ini telah menerbitkan sebuah cerpen beliau yang telah diterjemahkan yang bertajuk Topeng Sang Maut Merah. Okey, selain itu ada juga beberapa tulisan yang juga mungkin boleh menjadi salah satu daripada polemik untuk kita bincangkan yang sangat menarik dan juga mungkin boleh dikembangkan daripada penulis Ashraf Jaming, iaitu bertajuk, beliau telah menulis dalam ruangan reaksi yang berkaitan tentang cadangan beliau untuk menubuhkan institusi pemikiran sastrawan negara. Itu kira kita boleh kata macam institut pemikiran, kalau yang tokoh luar tu Tun Mahathir ke kan, institut pemikiran betul. Jadi sastrawan negara ada satu institut yang kita boleh kata melakukan penyidikan tentang karya-karya sastrawan negara. Karya mereka dan secara langsung pemikiran mereka dalam menyumbang tentang pembangunan negara. Bagi saya tak mustahil. Kalau kita tengok setiap sastrawan negara tu mempunyai dia punya fokus, isu yang ingin dibawa dalam setiap karya mereka. Dan mungkin melalui institusi inilah pekaji-pekaji boleh memfokuskan secara khusus. Dan daripada pemikiran-pemikiran daripada karya mereka lah mungkin boleh menimbulkan idea-idea baru dalam pembangunan negara kita. Okey. Saudara Sayuti pula, dipersilakan. Okey, majalah selaku editor Tuna Cipta. Majalah sastra yang kedua, majalah Tuna Cipta membawakan fokus wira silam penuh teladan. Okey, wira silam penuh teladan ni mengambil contoh-contoh, kita boleh katakan wira lah dalam teks lama. Kan contoh seperti yang kita sudah dengar, Sultan Alauddin Rakyat Shah. Kan Tun Ibrahim Bapa, kan Siti Zubaidah. Kan jadi melihat kembali peranan mereka dan sumbangan mereka, keberanian mereka kan dalam, contohnya yang dikatakan berani itu berani melawan pemerintah yang zalim. Okey, berani untuk mendapatkan, contoh Siti Zubaidah tu mendapatkan balik suaminya kan, berperang dan sebagainya. Itu tokoh-tokoh yang bagi saya sangat menariklah untuk pengetahuan generasi muda yang mungkin pernah dengar nama Siti Zubaidah ni tapi tak berapa kenal sangat. Jadi fokus ini kita akan membicarakanlah pelbagai tokoh dalam sastra klasik. Baik, sangat menarik juga dan ada kaitan juga dengan topik kita kebetulan ada kaitan dengan tema bagi episod ketiga audio siar Kupas Sastra, iaitu sastra rakyat. Ada apa dengan sastra rakyat? Ya, betul. Okey, silakan kita memperkenalkan kita ada tetamu khas kali ini, episod yang ketiga, Dr. Muhammad Lutfi Abdul Rahman. Profesor Madya Dr. Muhammad Lutfi Abdul Rahman, pensyarah University Sains Malaysia USM. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah. Sihat. Dan selamat datang juga ke Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan Doktor dengan Dewan Bahasa dan Pustaka tidak hairanlah kan. Beliau juga merupakan salah satu sarjana yang selalu kami rujuk khususnya dalam bidang-bidang sastra tradisional. Dan kali ini kita hadirkan beliau dalam episod kali ini untuk kita membincangkan secara khusus berkaitan tentang sastra rakyat. Okey, Saudara Sayuti, mungkin seperti biasa, mungkin sebelum kita pergi secara khusus topik yang ingin kita bincangkan, kita nak berkenalan sikit. Kita nak berkenalan lah. Mungkin Doktor boleh ceritakan dari segi pengalaman Doktor waktu kecil, sehinggalah bagaimana Doktor tertarik dan juga tertarik sehingga menumpukan fokus sebagai seorang ahli academician dalam bidang sastra tradisional kita. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada Cik Saiful Izan dan juga Cik Sayuti. Dan juga terlebih dulu saya nak ucapkan terima kasih kepada Dewan Bahasa dan Pustaka di bawah program Audio Siar Kupas Sastra ni kerana sudi mengundang saya. Saya sangat berbesar hati untuk datang setiap kali Dewan Bahasa mengundang saya. Apatah lagi dengan tajuk yang memang
saya tahu. Ada sedikit pengetahuan tentang tajuk ini, bukanlah pakar sangat tu taklah ya. Saya tahulah selepas sedikit tentang tajuk ni. Baik, saya memang pada bidang sastra lisan ya. Tadi Cik Saiful tanya masa kecil masa kecil ni memang saya suka baca buku-buku cerita ni. Buku cerita. Lepas tu saya juga pernah di masa sekolah rendah pernah bercerita dalam kelas lah, saya ingat masa darjah 5, darjah 6 itu baca satu buku dan bercerita. Dan pada masa sekolah dulu juga kami ada satu keadaan orang mari jual buku cerita di sekolah. Dia buka bonet belakang tu dia jual. Saya banyak beli buku-buku ketika itu. Waktu tu sebab tu. Doktor masa tu bersekolah di mana? Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sungai Takar, Serdang, Kedah. Serdang, Kedah. Mana doktor orang Kedah lah? Orang Kedah. Saya orang Kedah. Jadi masa tu saya dah mula tertarik dengan, bukan cikgu paksa suruh beli pun, memang kita nak beli Alfred Hitchcock, Andrew Clark, buku-buku penyiasatan tu. Masa tu lebih pada cerita-cerita luar. Cerita luar, tapi yang diterjemah ke bahasa Melayu masa tu ada novel-novel tu. Saya mula baca. Lepas tu masa peringkat awal tu juga saya agak tertarik dengan, kadang-kadang ada kita berjalan mana-mana saya ikut ayah saya, mak saya berjalan. Kadang-kadang ada nama tempat yang pelik-pelik nama tu kan. Saya kata kenapa nama dia macam tu? Dia ada satu sebenarnya rasa nak tahulah dari segi teori sekarang contoh asal-usul kan. Contoh itu kan. Masa tu ada nama-nama tempat pelik dan sebagainya. Dan sampai sekarang pun waktu mengajar sastra tradisional dalam kelas tu, saya akan minta pelajar cuba cari nama kampung mereka. Ada beberapa nama kampung yang agak aneh saya tak sebut sini. Jadi ada cerita-cerita di sebalik itu. Ada cerita di sebalik itu. Tak sebenarnya cerita itu tepat sepenuhnya dengan keadaan itu, tak lah kan. Kadang cerita untuk mungkin ada, dia pasti ada sesuatu sebab nama begitu. Itu antara kecenderungan peringkat awal lah. Lepas itu saya terus ke Pansa untuk buat PhD ni. Saya memang dihantar oleh USM untuk buat PhD dalam bidang sastra lisan. Okey, kalau peringkat master dulu? Peringkat master saya fokus kepada historiografi. Okey. Masih lagi dalam tentang perang dan senjata. Masih bidang lagi lah. Masa bidang tradisional lagi. Cuma yang masa tu dia lebih kepada sastra bertulis, tradisional bertulis, dan masa PhD saya buat sastra lisan. Masa sastra lisan tu mula-mula nak buat tu saya memang tertarik dengan satu bidang ni yang jarang orang ceburi lah, sastra lisan orang asli. Dia agak jarang lah sebab kita biasa sastra lisan Melayu kan. Saya nak cuba sastra orang asli. Spesifik sikit. Dengan fokus pada legenda dia mula-mula lah. Lepas tu saya pergi berjumpa dengan penyelidik saya, satu Profesor Medal Dr. Saiful Bahri dan juga Profesor Medal Dr. Hafidullah. Dua orang ni. Dari UKM. UKM. Kebetulan masa saya sampai ke UKM tu, Dr. Saiful ni ada terjumpa dengan seorang orang tua yang dikatakan boleh bercerita. Di nun jauh di Kuala Lumpur. Orang asli Orang asli Jakun ya. Okey. Dia kata cuba pergi tengok dia. Sebab nak buat, sebab asal nak buat legenda macam tu orang asli. Saya pun pergi. Pergi kita cuba rakam, saya nampak ini bukan sebarangan orang. Dia bukan sekadar cerita biasa ni. Dia bercerita dalam yang pelotnya ada, naratifnya lengkap, watak-wataknya profesional. Ini oleh Polara. Lepas tu balik berbincang dengan penyelia, teruskanlah. Kita mulakan rakaman. Sehingga sekarang lah saya bawa bidang sastra lisan rakyat ni. Okey doktor. Menarik tu cerita tentang berjumpa dengan seorang pelipulara yang profesional. Tapi dia daripada keturunan etnik orang asli Jakun. Okey doktor, untuk permulaannya lah kan. Kebetulan tema kita sastra rakyat. Sastra rakyat. Jadi kenapa dia digelar sebagai sastra rakyat? Untuk mengupas sastra rakyat ni, kita kena tahu sebenarnya apa itu sastra rakyat. Itu penting sangat. Sebab kalau kesilapan pemahaman pada peringkat awal, dia akan bawa benda tu salah sampai ke hujung lah. Jadi kita kena faham betul konsep dia. Baik, sastra rakyat adalah cerita-cerita yang diperturunkan secara lisan daripada satu generasi kepada satu generasi. Secara lisan? Secara lisan hingga sekarang. Ataupun ada istilah yang popular dulu, dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Kepada datuk nenek kita. Itu konsep sebenar sastra rakyat lah. Dan untuk mudahkan lagi pemahaman, kita kena tahu dalam sastra lisan ni
atau kadang sebut asal lisan, sasar rakyat, saya bertukar-tukar. Betul. Apa yang ada, ya? Apa yang ada dalam itu? Jadi kita kena faham dia ada dua pecahan. Ya? Dalam sasar rakyat. Sasar rakyat. Satu yang berbentuk cerita, satu lagi yang berbentuk bukan cerita. Maksudnya yang bukan cerita tu? Okey, yang bukan cerita yang terdiri daripada tromba, pantun, nazam, gurindam, talibun, sloka, talibun dan sebagainya. Semua itu termasuk dalam sasar rakyat. Dia ada sasar lisan yang berbentuk bukan cerita. Mana dia tak ada cerita dalam tu. Dia ada rangkap-rangkap dia. Ya. Yang berbentuk cerita pula, dia terdiri pada yang contoh kita sebut ni cerita Lipu Lara. Mana cerita Lipu Lara dia cerita yang disampaikan oleh pelipu lara, seorang tukang cerita. Ya. Tukang cerita ni kena ingat ada dua pula, satu yang profesional, satu yang amatur. Yang profesional ni susah nak jumpa. Ya. Susah nak jumpa. Yang amatur ni banyak. Yang amatur ni macam orang tua di kampung yang bercerita asal usul. Itu kita kata amatur lah. Ya. Yang profesional ni dia boleh bercerita dengan lengkap, ada ceritanya tersendiri. Ya, ada cerita yang tersendiri. Tapi kalau dia ambil buku cerita, dia cerita balik. Saya tak mau kata dia boleh pelan. Itu bukan. Itu bukan sasar rakyat. Dia ada korpus dia tersendiri. Okey. Korpus tersendiri. Itu cerita Lipu Lara lah. Lipu Lara ni kalau masa dengan penyelia saya dulu, kami kata dia sebagai artis zaman silam. Di zaman-zaman orang tidak ada media hiburan tu, dia waktu dia menghibur kenuri, dia bercerita. Okay. Itu daripada kajian kita buat pun memang benda tu berlaku dulu. Dia memang ada. Seterusnya adalah cerita-cerita yang jenis legenda. Cerita legenda ni dia ada kait sikit dengan unsur sejarah, tetapi dia ada unsur-unsur supernatural, unsur luar biasa, unsur kesaktian, ada. Dia ada benda itu, dia ada campuran itu. Dia legenda. Orang anggap legend tu kan. Itu sifat cerita-cerita legenda ni. Seterusnya adalah cerita yang selalu juga orang buat kajian, cerita-cerita jenaka. Itu pun sasar lisan, cerita lisan. Ya. Yang diperturunkan, orang perturunkan lah, dia tak boleh tiba-tiba muncul, dia diperturunkan. Maknanya bila kita sebut orang boleh tahu. Walaupun kalau sefaham saya, cerita jenaka yang paling kita kenal lah mungkin kan, Pak Pandey. Itu memang masuk dalam Lebay cerita Malang, jenaka. Lebay Malang. Pak Kaduk. Itu benda-benda yang boleh kita buat lah. Dan untuk makluman Cik Seriti dan Cik Saiful, apa yang kita bicarakan sekarang ni bukan kita je ada, seluruh dunia ada. Seluruh dunia ada legend dia, seluruh dunia ada dia punya sasar rakyat dia. Folk tales-nya mereka ada. Ya. Jadi benda yang kita bincang ni bukanlah benda yang kita anggap remeh, anggap low class, jangan. Sebab satu dunia ya, bicara benda-benda ini. Jadi kita kena banggalah yang kita ada ni ya. Sangat penting. Seterusnya satu lagi cerita lisan adalah cerita yang agak serius dan berat, iaitu mitos. Mitos ni sebab saya kata berat, dia ada kaitan dengan unsur-unsur sakral. Unsur-unsur yang dianggap suci oleh masyarakat pemilik cerita itu. Biasanya ada pada kalangan orang asli ataupun di pribumi Sabah, Sarawak dan sebagainya. Ada cerita-cerita begini. Ya. Maksudnya cerita ini dia masyarakat yang memiliki cerita itu, dia anggap cerita itu tak boleh dibuat main-main. Sebab dia ada kait dengan kepercayaan. Itu mitos yang sebenar. Dia ada kait dengan kepercayaan untuk meneguhkan kepercayaan tentang sesuatu yang berlaku zaman silam. Itu yang dianggap serius lah. Itu dianggap serius dan menarik kalau kita kaji cerita ni. Sebab menarik kalau kita tahu cerita ni daripada masyarakat mana. Ya, kalau kita tengok kalau kita pergi luar negara sikit ya. Macam lembah Amazon tu kan. Dia banyak kisah-kisah begini. Dengan hutan Amazonnya yang berbagai misteri kan. Dia ada kisah-kisah mitos dia di situ. Itu satu yang menarik lah bagi saya. Jadi itu yang saya kata awal, sifat apa dikatakan sasar rakyat tu. Dia itu dia punya gambaran awal. Tapi doktor, sebelum kita pergi jauh dulu, untuk pahaman umum juga kan, kita biasalah bila benda tu bersifat lama, dia akan ada banyak istilah. Dan istilah ni kadang-kadang membawa konsep. Kita ada sasar rakyat. Tetapi juga dalam kajian sasar tradisional ada juga satu istilah dipanggil tradisi lisan. Di sinilah nak tanya pandangan doktor, apa bezanya di antara tradisi lisan, kedudukan tradisi lisan di mana dengan sasar rakyat? Okey. Baik, terima kasih Cik Saiful, Cik Seriti. Bila Cik Saiful tanya saya tentang tradisi lisan, tak lengkap kalau saya jawab itu saja. Sebab saya kena kait dengan satu lagi istilah yang berkawan dengan dia adalah folklore. Istilah folklore.
dia benda ni dia sama sebenarnya, dia sama, cuma folklore tu dibawa oleh sarjana barat Alan Dundas. Banyak diperkenalkan oleh Alan Dundas ni, dia banyak bicarakan hal itu, dan tradisi lisan ni oleh Profesor Muhammad Taib Osman. Oh ya, betul. Ada bukunya juga bersama-sama dengan kita tampilkan depan ni. Jadi, saya nak bagi umum ada orang sastra lisan, tradisi lisan dia kata sama. Ya. Sastra lisan, sastra rakyat dengan folklore dia kata sama. Sama, ya. Kita taklah menghukum dia salah tak. Sebab kita dalam bidang tu baru kita masuk kan, dia istilah tu. Bila disebut macam tu pun tak salah sebab dia masih dalam ruang lingkup yang sama. Cuma saya nak jelaskan dalam tradisi cerita lisan ada di mana sebenarnya? Dalam tradisi lisan dia ada tradisi yang berbentuk cerita, berbentuk bukan cerita yang tadi saya sebut tu, berbentuk kebendaan dan sebagainya. Jadi cerita-cerita lisan ini berada di bawah berbentuk cerita. Tradisi berbentuk cerita. Itu tradisi lisan. Tradisi lisan. Tradisi lisan. Konsep tradisi lisan tu. Dia ada juga yang berbentuk jenis craft, kebendaan, craft. Dia ada benda macam tu, banyak. Begitu juga dengan konsep folklore. Folk tu bermaksud masyarakat. Merujuk satu kelompok masyarakat yang berkongsi idea, pemikiran ataupun amalan yang sama. Okay? Kita macam kita di sini, kita bukan satu folk ni. Bukan. Sebab folk kita sebenarnya di kampung kita tu. Bila kita balik dalam masyarakat kampung kita idea sini lain-lain kan. Ada daripada Kelantan, Kedah, kita tengok folk tu yang berkongsi pemikiran yang sama tu. Mungkin folk tu masyarakat di Kelantan, di Terengganu, di Kedah kan. Jadi contoh lisan dia akan terbit daripada kelompok-kelompok masyarakat yang begitu. Contoh Masuri, masyarakat Langkawi kan. Contoh apa? Bukan Main Puteri apa tu? Yang Terengganu tu. Yang Puteri bukan apa ni? Ulik Mayang. Ulik Mayang. Dia daripada masyarakat dia dari Terengganu. Dia folk dia sendiri milik itu. Kalau Kumang dan Keling masyarakat Iban dia di Sarawak. Di Sabah dia ada masyarakat dia. Itu folklore. Folklore tempatan masing-masing. Folk tu masyarakat, law tu merujuk warisan. Tradisi yang dimiliki oleh folk tadi, masyarakat tadi. Okey, mana setiap tempat negeri ada folklore sendiri. Ada, tapi satu menarik. Bagaimana pula dengan si Tanggang? Okey, si Tanggang di Brunei ada. Di Brunei ada. Di Singapura, di Indonesia. Indonesia ada. Di Malaysia ada. Di sepadan Selatan Thailand pun ada juga. Okey. Satu lagi contoh lisan yang terkenal macam ni. Kadang-kadang dia ada pengaruh. Cerita tu lega merata tempat Nusantara ni lah dan mungkin kerana menariknya cerita itu mungkin negara-negara ini pun ambil sebagai warisan teladan, contoh-contoh teladan dia. Dan bila dalam keadaan ni kadang-kadang agak sensitif bila kita diskusikan hak milik siapa sebenarnya. Susah. Cerita sama. Cuma tokoh lain. Tokoh dia lain. Macam Indonesia, Malin Kundang. Alhamdulillah. Tema sama. Tema adalah tema apa kita kata tema anak merdeka. Anak derhaka. Jalan cerita pun sama. Jalan cerita sama. Baru ni dalam kelas sarjana, peringkat sarjana kita pun peringkat ijazah pertama ada ajar tentang kisah ni, perbandingan kisah-kisah ni. Pelajar cuba cari perbezaan-perbezaan tu. Dan banyak kan persamaan lah. Semuanya pergi dengan izin ibu, semua ketiga-tiga cerita tu kan. Tapi cuma kadang-kadang ada yang saudagar, watak-watak tu je yang berbeza kadang. Tapi akhirnya jadi dapat batu. balasan yang sama. Balasan jadi batu. Sama. Tujuan cerita itu pun sama. Tujuan cerita sama. Didaktik juga. Jadi bila soalan tadi sebenarnya soalan yang agak adakah itu folklore? Dia kelompok folktale tu. Folktale cerita rakyat. Cerita legenda si Tanggang legenda orang berdosa lah sebenarnya. Contoh tu. Legenda pendosa ni, legenda orang berdosa. Tapi soalan Cik Saiful tadi tentang kenapa 3 tempat tu ada. Suka nak jawab sekali. Sebab mungkin pengaruh kuat cerita itu. Dan juga itu mungkin juga seperti yang doktor sebut awal tadi. Sastra rakyat ni kan, ia diwarisi dari mulut ke mulut. Dan secara tak langsung pun kita tahu Nusantara ni dulu tidak ada batas geografi politik. Betul. Dan di mana-mana kita boleh merantau. Mungkin cerita tu dibawa sebagai panduan dan juga nilai-nilai bersama masyarakat dan untuk diangkat di tempat itu. Pesan kepada anak. Cuma watak-watak je berubah. Betul. Tapi apa menarik, maknanya dalam tradisi lisannya dia lebih besar. Betul. Dia menjadi payung dan di bawahnya adalah ada pecahan-pecahan itu. Begitu juga dengan folklore lah. Di bawah folklore ada folk craft ada folk belief, kepercayaan masyarakat, folk medicine,
folk dance. Ya. Dan salah satunya ada folk tales. Cerita rakyat berada di bawah itu. Di bawah payung itu. Itulah konsep dia tu. Doktor, saya nak bertanya sikitlah tentang mungkin pengalaman peribadi saya lah. Okey, selalu orang kata orang tua ada cerita ni kan. Cerita teladan ni lah, Pak Pandey ke kan. Lebay Malang. Siluncai. Tapi waktu saya kecil lah, saya jarang dengar. Rasanya tak pernah dengar. Mengetahui cerita Pak Pandey, mengetahui cerita Lebay Malang kan, melalui bacaan. Jadi tak tahu lah, mungkin ada yang sebaya saya mungkin pernah dengar cerita tu daripada nenek dia ke, daripada orang kampung sekitar kan. Jadi kalau kita nak katalah, kalau kita boleh beranggapan bahawa cerita-cerita macam tu yang dituturkan tu secara penuturan tu sudah terputus. Kan? Boleh kata terputuslah kot kan. Kita tahu pun melalui buku. Bacaan buku dan juga dibaca oleh guru-guru. Ya, guru. Jadi kita nak kata macam mana doktor? Bila terputusnya secara penuturan tu kan. Nasihat orang maksudnya, adakah itu dia boleh panggil sastra rakyat? Adakah sastra rakyat disampaikan oleh tukang oleh tukang cerita kan? Tapi sekarang pada generasi kami juga, kita tak dengar dah Tok Dalang dah ataupun tukang cerita. Kita baca buku je. Kita baca buku, sebenarnya itu cerita yang dituturkan dulu. Ya, betul. Okey, sebenarnya bila Cik Sayuti dan Cik Saiful sebut perkara itu, sebenarnya kita sangat bersyukur sebenarnya. Maksudnya cerita lisan itu masih sampai sekarang. Masih sampai kepada generasi baru walaupun tukang cerita dah tak ada. Sebab sebenarnya usaha yang dibuat untuk mendokumentasikan cerita lisan itu untuk tujuan inilah. Untuk tujuan ini. Untuk tujuan ini, makna generasi sekarang masih boleh baca, masih boleh tahu cerita tersebut kerana dia itulah bercetak. Tapi adakah bila bercetak dia menukar status cerita itu menjadi tak, dia masih cerita rakyat. Masih cerita rakyat. Jadi lagi. Orang ataupun sarjana ataupun pengamal cerita lisan yang menulis buku tu, menulis balik cerita tu, dia ada satu tanggungjawab dan amanah yang besar lah. Dia kena bagi tahu cerita ni asalnya daripada sastra lisan. Tak boleh seleweng. Bukan boleh siapa. Dia tak boleh ambil dia pernah dengar tok dia cerita, dia tulis dia sendiri kan. Itu tak jujur lah. Jadi kita kena kekal dia sebagai cerita daripada nenek moyang dulu. Maknanya cerita tu kekal sebagai salah satu daripada khazanah, tetapi yang hilang tukang cerita. Tukang cerita. Tukang cerita. Okey, bila sebut baiklah, bila sebut tukang cerita hilang. Ini saya bercakap atas pengalaman penyidikan saya yang saya jumpa. Sekarang ni mungkin ada lagi yang saya kenal, yang saya pernah kaji, yang saya pernah jumpa adalah tukang cerita yang profesional ni. Polipura profesional sekarang ada 2 orang yang saya jumpa lah. Iaitu Polipura Awang Batin di Perlis. Yang masih hidup lagi lah. Yang masih hidup, masih aktif bercerita, dan juga Polipura Pura Taman daripada suku kaum Jakun di Kampung Sungai Mok, Kuala Rompin, Pahang. Yang awal-awal doktor bila nak buat tesis tu, itulah. Itu yang masih ada. Doktor, apa yang dikatakan tukang cerita yang profesional, seperti selain daripada ciri yang doktor cakap, ceritanya tu ada kan, plot, ada plot cerita. Selain tu ada tak kita boleh kata dia profesional? Ada elemen lain tak? Okey, kalau ikut perkara ini digariskan oleh Sweeney, Amin Sweeney, tokoh sastra rakyat. Dia ada menggariskan beberapa ciri lah, antaranya orang bila anggap profesional tu dia sebagai profession. Maknanya dia pergi bercerita tu ada orang bagi sedikit honorarium untuk dia bayaran itu salah satu ciri dah. Yang kedua, dia boleh menggunakan bahasa yang orang semua boleh faham lah. Macam Pura Taman tu, dia, walaupun dia orang Jakun, dia bercakap bahasa dia boleh cakap bahasa Melayu dengan baik. Sebab bahasa Jakun, Melayu Proto ni tak beza sangat dengan kita. Dia ada bahasa dia sendiri lah. Tapi lebih mudah faham lah. Dan profesional ni juga bagi saya adalah dia mempunyai korpus cerita yang tersendiri. Dia ada cerita dia sendiri. Bukan kata macam kita sebut tadi. Dia baca pada buku cerita mana-mana, dia duduk bersila, dia pukul gendang, dia cakap cerita. Itu bukan lah. Sebab dia kena korpus dia sendiri. Kalau boleh buat baca macam tu, kita 3 pun sekejap lagi boleh jadi. Kita baca hafal cerita, kita bercerita kan. Perasa tak, dia mesti ada korpus yang tersendiri. Saudara Nur Muhammad pun boleh juga. Okey, Pura Taman, memang namanya Pura Taman lah. Okey. Okey, macam ni doktor, kalau tukang cerita Polipolara yang profesional ni, dia sudah tentu mendapat ceritanya itu daripada generasi yang kemudian kan. Adakah ada kecenderungan untuk dia mengubah sedikit cerita yang dia dapat?
salah satu ciri sastra lisan, sastra rakyat ni, dia diturunkan satu generasi dari mulut ke mulut. Ya, betul. Okey. Dan dia memang akan berlaku sedikit tokok tambah. Tapi asas cerita masih ada. Asas cerita, tujuan cerita, falsafah cerita tu. Cuma lenggok ceritanya mungkin sedikit pelot, naratifnya mungkin ada perubahan. Biasalah hafalan kan? Ya. Hafalan. Baik, jadi untuk Puratama ni dia memang mendapat cerita daripada seorang yang bernama dikatakan Nenek Yaman. Nenek Yaman daripada awal pada dia, dan dia juga dapat daripada beberapa orang lagi. Peserta sebelum tu lah. Sebab tak apa jelas dia punya keturunan. Sesugaluh. Okay. Tapi kalau orang Batir jelas. Orang Batir sekarang adalah generasi kelima. Okey. Dia boleh bercerita. Orang Batir Perlis. Orang Batir Perlis tu. Sebab dia ada Tok Mat Selembom, Tok Mat Kelam, sampai kepada bapak dia dan sampai kepada dia jelas. Yang orang asli ni agak kurang jelas sikit dia punya susu galuh tu lah. Tapi ada beberapa nama disebut pada saya dulu lah. Mana cerita tu memang diambil daripada generasi terdahulu dan untuk disampaikan. Sebab nanti bila kita tanya balik orang yang atas pun, dia pun mesti ada juga daripada orang lain pula yang sebelum itu. Sebab itu sifat dia, diperturunkan satu generasi. Okey, sebab tu saya suka nak sebut di sini. Cerita lisan ni adalah dia bukan sesuatu yang mudah untuk kita dapat. Ya, saya masuk ke isu tu. Cerita lisan ni tak boleh direka-reka. Macam Cik Saiful Izan sendiri ada pengalaman dengan tim DBP untuk pergi cari cerita lisan. Saya tengok naik boat masuk hutan. Tu yang kata turun sungai, naik sungai, masuk hutan, keluar hutan tu untuk dapat benda tu. Dia tak boleh sesuatu yang direka-reka. Salah. Kalau direka-reka tu memang perbuatan tu tidak beretikal. Dia akan berbahaya satu masa nanti. Maknanya di sini jika ada pengarang baru sekarang ni, dia mereka cerita, lepas tu dia bukukan lalu disebut cerita rakyat. Mana itu bukannya cerita rakyat. Mana itu memang dah cerita moden walaupun kisah dia tentang bukan dia ambil daripada generasi terdahulu. Tidaklah. Cuma dia reka-reka berdasarkan imajinasi dia. Sendiri. Di situ tak boleh disebut cerita rakyat. Itu fiction je lah. Banyak juga buku-buku terbitan yang ada tulis itu cerita rakyat. Cerita rakyat. Kita tak pernah dengar cerita ni gitu. Dia gunalah istilah lain fiction pun tak apalah. Dia buat dalam bentuk tradisional pun kan. Tapi dia jangan namakan mana tak boleh cerita rakyat. Itu Itu maknanya sebab cerita rakyat ni konsep tu silap. Ya. Macam Cik Jaafar Cik sebutin saya kan. Okey, cerita Purataman pada kelompok mana masyarakat Jakun? Di mana Sungai Mok Kuala Lumpur? Siapa pencerita Purataman? Ada. Macam Cik sebut Rizal berkumpul cerita orang asli kan. Saya tanya, siapa pencerita? Boleh sebut. Di mana lokasinya? Boleh sebut. Masyarakat apa? Boleh sebut. Sebab itu cerita betul-betul yang kita buat. Tapi kalau kita bertanya kepada orang yang sekadar menulis mereka cerita lisan yang dinamakan cerita rakyat akhirnya tu, dia tak jawab daripada masyarakat mana. Siapa penuturnya tak dia jawab. Sebab memang tak ada kan. Dia buat sendiri. Jadi itu satu, walaupun kita bidang sastra, dia ada etika tertentu untuk pengkajian. Walaupun janganlah anggap sastra tradisional sesuatu yang lekeh dan sebagainya. Kalau Kedah tak lekeh dia. Tak ada. Dia ada dia punya orang kata apa kewibawaan tersendiri tu ada. Dan dia satu yang bernilai tinggi zaman silam. Doktor, kita bercakap tadi tentang contoh, kita boleh katakan sastra rakyat yang Abah Batil semua tu mungkin sastra rakyat Melayu kan. Okay, yang orang asli ni sastra rakyat orang asli. Boleh kita kategorikan sebagai macam tu ke? Mengikut kelompok masyarakat. Boleh kelompok masyarakat. Contoh lisan Jakun misalnya. Jakun. Contoh lisan. Dia tidak terhad kepada masyarakat Melayu je lah kan. Contoh lisan Iban, contoh lisan Kadazan Dusun. Kalau cerita lisan masyarakat yang datang ke sini, contoh masyarakat Cina, masyarakat India, mereka mungkin ada cerita lisan yang tersendiri kan? Mereka ada. Dulu kita seorang pelajar Cina cuba buat contoh lisan ni lah, peringkat sarjana, tapi dia tak dapat sumber yang tak dapat buat lah sebab tak dapat sumber tu. Sebab kita rasa mungkin cerita tu mungkin daripada nenek moyang dia di Cina lah misalnya. Mereka ada. Sebab tu saya kata seluruh dunia ada warisan itu. Ada warisan cerita itu. Dan dia merupakan satu ingatan kolektif bersama lah. Betul, kolektif bersama masyarakat. Itu yang menarik tu bila kata saya cuba ambil kaitkan juga. Doktor juga telah meminta seorang pelajar doktor yang kata kaum Cina di Malaysia, rakyat Malaysia, untuk buat cerita rakyat Cina di negara Cina. Tapi automatik dia tak boleh sebab dia tidak ada lagi kesinambungan di negara Cina. Dia tak dapat sumber tu. Dia tak dapat sumber tu. Tak dapat sumber tu. Itu maksudnya. Menarik. Cuba tadi saya cuma nak balik yang sebelum kita pergi jauh-jauh. Sebab di sinilah kita jumpa satu titik temu berkaitan tentang sastra rakyat.
terutama dalam tradisi desain. Sebab kita tahu rata-rata sekarang ni banyak penerbit yang akan menerbitkan cerita rakyat, tetapi direka. Tapi doktor telah memberikan satu fahaman pada kita bahawa jika benda itu direka, ditulis, tetapi tidak pernah didengar daripada penutur dia, mana itu bukan sasar rakyat. Di sini saya mula faham dengan satu kutipan daripada Muhammad Taib Osman. Taib Osman ini merupakan salah seorang sarjana awal yang mengkaji tentang, ada juga memberi konsep tentang sasar rakyat. Beliau telah menyatakan dalam buku beliau, menegaskan bahawa sasaran rakyat seringkali dilihat sebagai warisan atau tinggalan zaman lampau yang masih hidup dalam budaya semasa. Maknanya di sini bolehlah kita katakan sasaran rakyat ni dia terhenti dalam zamannya, tetapi masih hidup lagi. Di sini saya nak bawa sikit lagi tentang pantun. Doktor ada sebut tadi kan, pantun adalah dalam bawah kategori bukan cerita. Sebab kita tahu pantun ni dalam kategori puisi lah. Macam mentera, talibun, syair semua kan, gurindam. Cuma saya nak katakan pantun. Pantun sekarang pun banyak dicipta. Sedangkan kita dulu pantun kita tahu adalah diucap secara lisan, kan. Tetapi sekarang pantun banyak dicipta. Sama ada penulisnya mencipta dia untuk dibukukan ataupun melalui pertandingan. Di sini di mana kedudukan pantun pula yang dicipta? Berbanding dengan yang lisan punya, yang lama-lama. Baik, dalam konteks pantun dia agak berbeza sebab pantun ni dia mudah hidup dalam masyarakat. Sebab mudah orang sampaikan, mudah untuk orang cipta. Orang pun seronok nak balas pantun. Orang pun seronok. Orang pun seronok. Dan ada juga pantun-pantun baru yang nakal-nakal, pen merah, pen biru, you marah, I love you misalnya. Pantun-pantun begitu. Baik, itu yang tak serius lah. Yang soalan daripada Encik Saiful tadi bila pantun dicipta baru bila dicipta baru ni maknanya dia tak pakai dah pantun-pantun yang zaman silam tu. Maksudnya pembayang dia. Dia gunakan pembayang yang zaman sekarang ni. Mungkin generasi muda sekarang ni dia tak erti dah. Dia tak tahu nama pokok, nama apa? Haiwan, fauna dan flora. Nama flora yang lama-lama tu. Jadi mereka memilih buat pembayang yang apa kita kata moden yang moden. Kalau yang lebih agresif lagi tu apa? Nak cari yang pembayang E tu kan. Letaklah ke SCC kan. Contohlah. Rima tu. Tapi yang ni agak sukar kerana kita sekat generasi muda tak mampu nak buat dah. Benda tu Cuma kita boleh lihat satu aspek lah macam pantun ni. Ada sarjana yang pernah kata apa? Pantun tu dicipta tu berdasarkan situasi semasa dia. Betul. Pembayang tu. Masa zaman dulu kelilingnya dengan flora dan fauna jadi dia boleh menggunakan bahan-bahan itu sebagai pembayang. Betul. Tapi sekarang persekitaran dah lain kan. Apatah lagi generasi yang generasi muda ni, generasi milenium. Milenium ni dia lebih tengok benda-benda persekitaran yang lebih moden. Mungkin itu dia ambil sebagai sepatutnya itu yang diambil sebagai pembayang. Contohnya bangunan, nama tempat, nama kenderaan. Itu yang berlaku sekarang lah. Betul. Sepatutnya. Tapi yang berlaku sekarang kebanyakannya contoh dalam pertandingan. Mereka masih guna lagi nama flora fauna, camar, rerama, kupu-kupu dengan nama macam-macam tumbuhan, selasil kan, lansat. Sedangkan mungkin mereka tak kenal pun. Tak kenal. Sebab dia berlaku begitu mungkin pengajar dia, tenaga pengajar dia tu nak berpegang kepada pantun yang betul-betul asli. Pembayangnya mesti alam. Kan, tak kira alam binatang, alam flora akan berlaku begitulah. Maknanya doktor tak salah lah jika pembayang tu kita ambil sebab nama dia punya konsep pantun pun pembayang mesti unsur di sekeliling yang hidup dengan kita. Maknanya jika sekarang mereka guna pembayang, contohnya saya duduk hampir dengan Putrajaya, contohnya Masjid Mizan, kubahnya cemerlang, kubahnya biru kan. Dinding dibuat dari besi temaga. Maknanya pembayang begitu boleh tak? Bolehlah kan? Dia sebenarnya dari segi itu tak salah lah sebetulnya, betul kan. Cuma bila pembayang tu dah berubah daripada alam kepada komponen-komponen moden ni, kita kena akui satulah, ada orang setuju, ada orang tak diterima. Baik. Yang berpegang betul pada pantun secara keaslian tu dia tak suka lah. Tapi kalau yang boleh orang kata apa, boleh terima, ada yang boleh terima sebab kalau buat nak kekal tu mungkin dia tak boleh nak cipta dah yang macam yang tradisi kan. Tapi itu agak, sebab saya pun bukan
pakar kajian pantun lah. Tapi saya nampak situasi itu berlaku tu. Betul. Cuma kalau pantun mungkin berlaku begitu, tapi untuk legenda, mitos, lipu lara dia tak boleh lah. Tak boleh. Itu tak Mana boleh. kita tak kira contohnya tiba-tiba satu tempat itu Putrajaya. Tiba-tiba kita reka ada nama seorang pahlawan bernama Putrajaya. Putra dan sahabatnya nama Jaya kan. Lalu akhirnya Putra berjumpa dengan Jaya, wujudnya Putrajaya. Mana tak boleh. Itu memang saja kita reka-reka. Itu kita rasa macam merapu lah itu. Sebab pantun ni saya pernah baca lah tulisan Sastrawan Negara Muhammad Adi Saleh kan. Banyak kaji pantun Dia ada satu tulisan, tak silap saya lupa tajuknya, dia berbicara tentang pantun lah. Pantun ni kan dia ada muzik dia. Kan suku kata tengah dengan yang tengah. baris ke bawah tu kena, dia ada muzik yang sama. Itu sangat kompleks lah. Saya boleh kata macam ilmu sains pun ada. Kan dia sangat saintifik sebenarnya pantun ni. Dia bukannya hanya diujarkan secara bersahaja gitu kan. Dia ada unsur saintifik yang membolehkan pantun ni kelihatan canggih. Kan kelihatan kompleks, ada dinamika dia. Kan? Itulah kearifan orang Itulah dulu. kearifan dia yang saya rasa memang susah nak lawan. Untuk Cik Saiti macam yang tadi macam saya pun. Kadang-kadang saya dilema berhadapan pantun macam dengan apa nama Cik Saiful kata. Sebab kita kaji sastra tradisional dan kita pula mewakili zaman yang sekarang ni. Kita melihatlah perubahan itu tapi pada saya secara peribadi selagi strukturnya dijaga, selagi bentuknya dijaga, rimanya dijaga, terpulanglah. Jangan sampai itu pun dilanggar, janganlah. Maksudnya untuk mencari pembayang yang lain tu mungkinlah mungkin boleh untuk generasi sekarang lah. Kalau kita sekat-sekat pun nanti mati juga sebab kita kata nak hidupkan benda tu dalam generasi muda kan. Janji dikekal. Generasi muda dah berusaha dah buat begitu. Jadi mungkin kita boleh raikan lah Tapi tetap akan ada dua pandangan. Ada orang boleh terima, ada orang tak boleh terima. Yang penting pantun tu hidup. Menarik pandangan tu. Okey, Doktor, kita berpatah sikit tentang masih lagi tentang keaslian sastra rakyat ni. Kita difahamkan kita ada bentuk sastra, contohnya hikayat kan. Hikayat itu hampiri orang kata golongan istana. Istana banyak yang penyalin hikayat semua daripada istana. Dan kita ada satu lagi sastra rakyat. Kita boleh kata macam ni tak? Dulu masyarakat Melayu tradisional kan, dia ada dua bentuk sastra. Betul. Satu yang dekat dengan istana, satu yang sastra rakyat. Dan kemungkinan cerita-cerita dalam sastra rakyat ni ada melakukan kritikan, contohnya kritikan terhadap penguasa yang zalim, kan, sindiran halus dan tajam tentang masyarakat yang kelompok yang berautoriti ni lah. Kan, adakah sastra rakyat kita begitu sifatnya? Okey, baik. Sastra pada pandangan saya daripada peringkat awal cerita lisan tu dia muncul serentak semualah semua kita lah yang mengkategorikan dia ini sarjana gitu kan, ini bentuk ini. Tapi dari sudut tujuan dia, message dia, dia ada dua. Satu, tak kiralah dia kategori apa pun. Satu untuk hiburan. Itu tak boleh lari peranan sastra. Untuk hiburan. Satu lagi untuk pengajaran. Dalam pengajaran ni tu yang kata ada sindiran kepada pemerintah dan sebagainya tu memang wujud lah. Dan dia biasanya kalau sastra bertulis dia nak kritik pemerintah misalnya, dia perlu berlapik lah itu yang adanya metafora, adanya episod-episod yang simbolik untuk menegur apa semua tu. Ya, betul. Sebab kalau baca hikayat Doktor kan, contoh satu Salatin lah. Macam kita kan ada banyak cerita-cerita kan. Macam kita baca tu, kalau kita bercakap tentang sastra rakyat ni, kita boleh kata macam ni macam cerita sastra rakyat yang dituturkan oleh masyarakat. Kan? Episod-episod contohnya dalam satu Salatin, pemenangan Puteri Gunung Ledang. Itu dah jadi legenda. Legenda, betul. Wujud ke Puteri Gunung Ledang kan. Walaupun dalam sastra bertulis, tapi unsur-unsur sastra kelisanan tu masih ada. Itu maksudnya kan. Sebenarnya betul-betul. Sebab apa? Ni pandangan saya dia perlu sebab elemen-elemen sastra lisan inilah yang menjadikan sesebuah karya itu menarik. Kan? Dia nak mencontohkan asal usul, dia menggunakan metod sastra lisan. Kan? Asal usul nama tempat. Nama tempat kan. Kalau hikayat Patani pun kan, asal usul Patani ada cerita dia kedatangan Islam, ada cerita dia macam mana raja diislamkan, contoh. Ada unsur-unsur tu tetap ada. Contohnya, walaupun dalam sastra bertulis. Tapi ini kena ada sebab satu tarikan. Satu digunakan elemen lisan ini
untuk tujuan-tujuan tadilah sindiran ke, nak menunjukkan kehebatan pemerintah dan sebagainya. Sebab yang kita bincang adalah karya sastra, bukan buku sejarah. Itu kena terima hakikat. Jangan tanya pula nanti Betul baca Hikayat Berromansa kat mana Garuda, kat mana Garuda. Jenuh lah nak cari macam tu. Sebab kadang-kadang ini secara santai je lah. Bila Barat buat filem Jurassic Park. Kan? Ada burung besar tu. Ada salah satu dinosaur tu tapi yang terbang tu kan. Saya cakap dalam kelas itu penemuan. Hebatnya penemuan. Tapi sedangkan ratusan tahun dulu pengarang Merumah Wangsa sudah munculkan watak burung itu. Garuda tu. Dalam Garuda tu dalam teks dia. Garuda dengan apa dia? Jentayu. Burung-burung tu dah ada. Kritik pula. Pernah ada channel Barat kata penuh pembohongan dalam Hikayat Merumah Wangsa tu. Kalau orang Barat buat penemuan. Kita nampak filem Jurassic Park tu. Penemuan. Dikatakan penemuan, hebat. Memang wujud. Tapi bila pengarang kita buat, dikatakan pembohongan lah, kosong dan tak sebagainya. pernah wujud Garuda dengan Jentayu. Makna imajinasi pengarang kita tu memang tinggi lah. Itu pandangan saya lah. Bila berbicara benda-benda macam ni. Kita kena tengok yang real tu. Baru nampak hebatnya kita tu. Filem-filem Barat menggunakan legenda banyak. Betul. Tapi ada orang kata pula kalau buat filem bukan legenda ni modal besar lah. Sebab dia nak bina tu. Mungkin orang filem boleh cakap teknologi yang canggih lah untuk. Tapi menarik juga di sini pula kita dah boleh kaitkan dengan mungkin kita soalan pun kita dah sampai ke satu tahap yang sebab kita tak boleh lepas pada moden. Moden sebab sedang kita lalui sekarang. Di sini mungkin bagaimana idea doktor, sebab saya tahu juga doktor juga bukan hanya mencari cerita, mengumpul cerita lisan, tapi doktor juga membuat kajian. Bahawa bagaimana cerita rakyat, terutama tempat-tempat tertentu, boleh cerita rakyat ni boleh diangkat dan tempat tu boleh jadi tempat pelancongan, eko-pelancongan. Mungkin doktor boleh cerita sikit pengalaman kajian doktor. Baik. Tujuan saya memang terlibat dengan kajian itu sebab saya nak buktikan, sebab bidang kita ni kita kena sayang, kita kena jaga dan kita kena kembangkan bidang tu. Kita kena tunjukkan sastra lisan tu bukan hanyalah sekadar cerita orang dulu-dulu. Jangan, bukan macam tu saja. Adakah contoh tu tak berfungsi langsung sekarang dalam dunia realiti? Itu membawa saya pada kajian ini. Saya hanya buat 3 tempat, iaitu satu Malaysia, Indonesia dan Singapura. Yang saya nak buktikan bahawa cerita legenda-legenda lama ni yang di Malaysia, yang di Indonesia dan di Singapura dijadikan tarikan pelancongan. Kita bayangkan satu, Singapura tu, negara kita tak apa lah. Singapura tu kira kota metropolitan lah, canggih lah. Dia tak malu-malu pun menggunakan nama-nama legenda, cerita-cerita binatang lama untuk tarikan pelancongan. Pulau Kusu Island, ada kisah dia. Pulau Ubin di Singapura, ada kisah dia. Memang legenda. Tu Melayan tu. Yang singa tu kan? Singa. Ada kisah dia. Mana mereka tak hilangkan dia punya cerita tu. Sedangkan dia dah kira negara yang moden betul dah. Saya ingat benda ni dia tak peduli, tak apa. Tapi dia dikekalkan. Apatah lagi kita ni. Itu yang pelancong nak tahu pun. Nak tahu. Sebenarnya kita dah buat benda ni. Semua kadang kita tak sedar benda tu memang diangkat berdasar lisan. Legenda Mahsuri. Langkawi tu kan. Tu yang kabel kereta kabel tu. Gunung Mat Cincang ada kisahnya, Gunung Mat Raya ada kisahnya. Mana di Malaysia doktor kaji di Langkawi. Langkawi dengan Gunung Cerai. Maknanya kita boleh kata kalau kita nak angkat martabat sastra rakyat ni, maknanya dia boleh sampai satu tahap menjana ekonomi negara. Betul. Tarikan. Bila kita buka laman web pelancongan tempat tu, cerita tu dulu ditunjukkan. Kan? Macam Indonesia, saya fokus di Bali selama 6 bulan. Saya duduk di Bali tu. Memang kisah-kisah legenda di Bali tu memang diguna di tempat-tempat pelancongan. Doktor nak tanya, kalau kita bercakap tentang pelancongan, ada satu badan dunia yang mengiktiraf perkara begini, contoh UNESCO. UNESCO ada penerapan tak terhadap kita punya sastra rakyat? Sastra rakyat, saya rasa ingat saya ada mungkin ada sebagai warisan tak ketara. Sebagai warisan tak ketara lah. Cuma tapi saya tak tahu fakta-fakta, saya tak ada tu. Cuma yang saya kata negara-negara itu tidak malu untuk menggunakan warisan cerita dia untuk diangkat. Kalau di Bali tu, di Tanah Lot, kalau pergi bercuti Tanah Lot, dia akan edarkan satu template yang ada kisah tu tentang Tanah Laut tu. Macam mana pura kuil itu terlepas ke tengah laut. Ada kisahnya, ada kisah tentang ular laut dan sebagainya untuk di situ. Jadi mereka menggunakan cerita lisan.
Sebab kita bukan pakar pelancongan kan. Tapi kena ingat memang ada satu teori sastra pelancongan ni. Literary tourism memang ada teori. Mana orang sastra boleh kaji benda ni. Saya ingat kita kena kaji dah. Mungkin banyak tempat lagi yang kita tak tahu. Tempat lagi kita tak tahu. Memang benda ni maknanya sastra ni bukan satu yang tak bernilai, bukan. Dia bernilai. Kalau tak bernilai, orang tak guna dia untuk tarikan. Kan? Dia penting benda tu. Kita boleh kata doktor, kalau semua segmen kehidupan masyarakat Melayu contoh asal-usul nama tempat, kalau yang bersifat makanan kan, contoh makanan kuih-kuih Melayu tradisional kan, mungkin ada cerita kan, cerita pembuatannya yang tersendirilah kalau kita boleh kata begitu. Okey, untuk bidang makanan ni saya rasa Dr. Salmah Jan daripada UPM pernah buat apa satu istilah saya tak ingat untuk kajian asal-usul makanan, sebab saya tak pernah kaji lagi. Okey. Saya tak pernah kaji itu. Tapi dia mesti ada lah nama-nama dia tu kan. Gastronomi. Gastronomi betul. Cuma saya tak pernah kaji lagi lah yang tu. Satu lagi saya nak celah juga tadi kadang-kadang serta lisan ni bila kita sebut tadi untuk komersial tapi sebenarnya itulah salah satu kaedah untuk melestarikan contoh tu. Mana contoh takkan hilang sampai bila-bila lah. Memang dah tertulis contoh Pulau Kusu di Singapura akan kekal, serta Melayan dia akan kekal, serta Masuri akan kekal, serta Tok Syekh di Gunung Jerai pun akan kekal sebab benda ni dia diguna dalam web, dicatat di tempat itu, ditulis peristiwa itu dan sebagainya. Dan satu lagi yang kita sedar tak sedar yang menarik dalam lagu rock kumpulan Wings, Bujang Senang. Okey, itu betul-betul legenda Bujang Senang daripada Sarawak tu. Di Sarawak. Buaya Bujang Senang. Saya cuba tengok dia punya lirik, saya takut dia maksudkan bujang tu orang bujang hak hidup senang. Tak memang dia fokus pada tu. Dia dibuat lagu rock. Tuan Roslan Madun mengangkat Pak Kaduk tu kan? Pak Kaduk dilagukan. Kena jadi terkenal contoh tu. Jadi dia akan lestari. Selain pada buku ni, selain pada kita buat dokumentasi buku kan, benda-benda yang dianggap glamour macam tu pun kan membantu. Dan web, ini saya puji betul, web Dewan Bahasa Pustaka. 2-3 tahun lepas dia selalu mengangkat peribahasa. Kadang-kadang disindir dengan situasi semasa yang berlaku kan. Jadi orang berkelahi pasal peribahasa. Pada saya tak apalah. Warisan kita naik. Itu penting benda-benda tu. Dan juga ada macam 2-3 syarikat lah yang mengangkat cerita ni sebagai mengangkat cerita lisannya jadi animasi dan sebagainya. Betul. Itu semua benda-benda yang boleh dijadikan sandaran untuk menaikkan sasar rakyat tadi. Kita nampak daripada awal kita bincang secara basic tadi asas, dan kita nampaklah dia dah mula berkembang dalam pelbagai bentuk. Tapi ada tak, ni nak tanya juga pandangan doktor sebagai sarjana dan penyelidik, ada tak sastra lisan ni yang contohnya baik yang bukan cerita atau cerita yang telah mati, yang doktor kaji dan doktor tahu tapi benda ni dah mati? Mungkin ada contoh dalam sastra lisan yang bukan cerita, contohnya mentera. Mentera tu duduk bawah bukan cerita kan. Kalau tengok sekarang ni dah. Kalau diikut dalam rekod yang saya pun baca juga daripada buku yang pernah DBP terbitkan dan juga merupakan salah satu daripada rujukan banyak sejarah iaitu kesusastraan Melayu tradisional. Ya. Di sini yang menulisnya tokoh-tokoh seperti Harun Mapia, Ismail Hamid, Siti Hawa, Saleh dan Abu Hassan Syam, Abdul Rahman Kaih dan juga Jamilah Haji Ahmad. Dan mereka telah membuat kajian dan juga mengkategorikan. Salah satunya mantra. Itu mantra salah satu diletakkan sebagai puisi tradisional. Tetapi kalau tengok sejauh masih hidup ke lagi tak mantra ni? Okey, mantra ni kalau nak tengok dokumentasinya lah yang banyak dibuat oleh Profesor Harun Daud. Ada beberapa buku dia buat koleksi mantra lah. Yang dia bukukan. Dia memang kumpul mantra tu. Kita nampaklah mantra untuk bagi nampak cantik. Macam-macam lah. Mantra untuk menundukkan orang. Macam-macam lah. Tebal buku tu. Dan mantra ni kadang-kadang dia wujud dalam persembahan. Kuda kepang misalnya. Dia ada mantra dah. Mantra khas dia tu. Kuda kepang. Kita memang ada kuda kepang mabuk tu kan. Yang orang tak sedar tu kan. Ada mantranya. Jadi kadang-kadang kadang-kadang dia macam agak tak menonjol sangat sebab benda ni dikait dengan unsur-unsur mistik tu. Jadi mungkin tak berani zat sensitif Itu kuda kepang pun ada isu sensitif berlaku masa ditunjukkan tu. Jadi
benda tu ada. Perkara apa? Teks maksudnya teks memang ada. Mungkin disimpan oleh pemilik dia. Dia ada. Sebab dia mungkin diguna waktu-waktu tertentu. Dia nak benda seri nak seri wajah untuk buat persembahan sebagainya. Orang guna mentera-mentera tu. Dan mungkin yang saya nampak kalau nak tengok salah satu yang dokumentasi yang agak baik yang Profesor Harun Daud buat lah. Itu masih lah. Jadi kita boleh tengok itu lah sekarang. Mana akhirnya dia akan mati. Jika kita tak mengamalkannya. Tak amalkan, tak dokumenkan dia. Sebab tak, bila saya sebut tadi satu yang menarik, mungkin dia akan mati sebab dia ada unsur-unsur khurafat, syirik kan. Ya kita tahu benda tu terpeson daripada akidah kan, amalan Islam. Tapi saya kemudian seperti Bujang Senang tadi dilagukan oleh kumpulan macam Wing kan, ada 2-3 lagi kumpulan yang mengangkat juga. Saya tertarik dengan yang menarik tu seperti lagu M. Nasir, Mentera Semerah Padi. Di situ saya lihat ada perkataan Mentera Semerah Padi. Walaupun lirik tu mungkin mengambil semangat mentera. Sebab doktor menyebutkan tadi memang mentera ni kita semua tahu ada unsur mistik. Ada unsur mistik. Unsur pengubatan. Betul. Tetapi di situ juga ada unsur semangat. Semangat padi. Semangat padi, semangat kehidupan, semangat diri kan. Untuk mencantikkan diri, untuk menyerikan macam-macam lagi lah. Tapi mungkin di sini kita boleh menggunakan mentera tu bukan hanya untuk memuja kan ataupun mengubat, tetapi mungkin boleh menjadi salah satu daripada kata-kata mentera ni yang berbentuk semangat mungkin boleh diolah dalam bentuk baru untuk menyampaikan kata-kata ataupun ungkapan yang bersemangat untuk menghidupkan diri kita. Itu makna itu secara simbolik lah. Secara simbolik mentera tu digunakan. Dan di situ tradisi lisannya tak akan mati. Jika kita boleh gunakan tu untuk dalam tujuan yang lebih baik. Betul. Saya setuju pendapat tu. Memang dia boleh diolah begitu. Maksudnya dijelma dalam bentuk lain. Ya, contohnya lagu Mentera Semerah Padi kan. Dalam suasana yang lebih meriah dan sebagainya boleh hidup. Cuma satu Cik Faizan, kadang-kadang mentera ni kan, pengkaji tu sendiri dia berani kan nak ambil mentera daripada seorang yang ada unsur-unsur tu, kemudian dia nak olah bentuk lain dalam bentuk yang menjadikannya lebih meriah. Saya rasa sedikit kebimbangan tu tetap ada. Sebab dia mungkin takut pemilik asal tu tak berani mungkin ada unsur itu dah. Dia tak sama yang macam bidang lain kan. Mungkin tu yang saya kata tadi, bila ada unsur-unsur tu dia macam sikit memperlahankan sikitlah. Rentak untuk dia tak macam legenda selokar lain kan. Dia ada unsur-unsur tu mungkin dia takut sikitlah. Sebab macam lagu Nasir pun tak nampak dia punya ayat mentera betul tu tak nampak kan. Dia cuma ulang sebut. Kata kita ambil mentera kuda kepang yang ada seru kepada apa? Unsur-unsur mistik berani ke kita nak lagukan dengan gitar, dengan drum dan sebagainya. Kenapa saya ada lihat sini supaya dia agak sensitif lah yang tu. Dia agak sensitif. Doktor, satu lagi pertanyaan saya sebab kita dah bercakap tentang sastra rakyat ni beralih kepada pelbagai medium wayang kulit. Okey, kita panggil Tok Dalang. Tok Dalang. Adakah kita boleh panggil sebagai penipu lara sebab dia ada cerita? Dalam folklore dalam folklore itu disebut sebagai folk performance. Maknanya sembahan Tok Dalang wayang kulit lah. Persembahan wayang kulit itu sebagai folk performer lah. Sebab dalam kalau ikut tradisi Islam pun yang berbentuk persembahan kan. Dia bentuk persembahan. Tapi yang satu perkara yang kita tak boleh nafikan, dalam persembahan tu ada cerita. Dia ada itu yang menjadi penarik. Wayang kulit pun dia ada korpus cerita yang tersendiri. Dia bukan ambil tempat lain dia lakonkan kan. Dia ada cerita-cerita dalam persembahan ni. Saya dulu pernah cuba juga nak cuba kumpulkan cerita-cerita dalam persembahan ni. Dia cerita lisan lah kan, tapi dipersembahkan. Itu pun mungkin boleh jadi satu yang usaha untuk melestarikan. Saya ambil contoh tu wayang kulit macam kisah Kumang dan Keling di Sarawak Iban. Mereka ada buat persembahan macam teater, kisah tentang itu. Jadi hiduplah watak-watak tu. Bukan hidup watak tu, maksud hiduplah cerita-cerita itu kan. Jadi dia boleh bergerak cerita tu. Tapi macam wayang kulit dia ada korpus dia sendiri lah. Macam tu juga menora dan sebagainya kan. Mek Mulung. Di Kedah pun ada korpus dia tersendiri. Dia bukan share cerita tu. Sa'i Mak Yung pun guna cerita tu, apa nama menora guna cerita yang sama tak. Dia punya sendiri. Yang dia punya penggiat tu je, pengamal tu yang tahu. Cerita tu. Cuma doktor, sini kita tahu sasar rakyat ni kan, dia merupakan sasar silam tradisional kan. Dia akan hidup jika ada pengamalnya. Pengamalnya kita lah manusia moden ni. Berdasarkan minat dan juga tujuan tertentu. Ni kita nak tengok nilai pula. Doktor sebagai pekaji juga sarjana juga, kita lihat sejauh mana sastra rakyat ni ada nilai kepada zaman sekarang ni.
Okey. Di mana nilai itu yang boleh kita angkat, dan di sini mungkin di situ mungkin sasar rakyat ni ada harganya. Okey. Baik, satu nilai yang ada dalam sasar rakyat yang kita tak boleh petikai adalah unsur pengajaran itu. Unsur pengajaran itu sangat bernilai dalam sasar rakyat. Selain hiburan. Selain hiburan, itu sangat penting. Ya, sebab nilai pengajaran itu relevan daripada dulu sampai sekarang. Isunya sama. Kan, kalau ada mengkritik tentang pemerintahan dan sebagainya, sekarang pun ada isu-isu itu. Ya, ada mengkritik tentang orang yang tak jujur, melaga-lagakan orang, sekarang pun ada watak-watak itu. Ya, itu yang tinggilah, ya. Tapi untuk mengangkat lagi nilai persembahan cerita itu, kita kena bawa perkara itu, pelipara itu kepada orang. Kita jangan tunggu orang pergi kepada masyarakat pergi, takkan pergilah. Macam contoh, untuk angkat Lipo Lara tu, kami bawa ke USM buat persembahan. Okey. Contohnya. Tapi Lipo Lara tu kalau itu masih hidup. Masih hidup. Jika tak ada warisan dia, Hanyalah cerita-cerita dalam bentuk tulisan. okey, boleh tak kita latih tukar-tukar cerita baru? Okey. Saya tak layaklah untuk bagi apa nama cadangan situ. Tapi apa yang saya tanya kepada Abang Romli, Abang Batir, pernah orang dah beberapa orang cuba, dia cuba aja. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Kenapa ke? Kengkangan kerja, ya. Mungkin dia tak boleh nak jadi sepenuh macam dia tu. Pelipara yang minat ada. disiplin. Yang minat ada. Yang minat ada. Macam Pura Taman pun dia bercerita, waktu cerita tu nak berturun pada dia tu, mereka bercerita apa nama waktu nak tidur tu, generasi sebelum tu lah bercerita pada dia yang dapat, 2-3 orang lagi tak dapat pun, walaupun dengar sama. Itu. Maksudnya dia kena ada, apa kita kata, untuk orang ambil benda ni kena ada jiwa, betul. Dia ada jiwa. Itu yang kita kata profesional tu. Dia kena ada jiwa, dia tak boleh latihan formal ni tak jadilah. Macam orang pergi kursus habis kan. Itu masalah. Tapi tentang nilai tadi memang penting lah untuk kita. Sebab dia ada nilai dia. Itulah sebab kami macam saya beranggapan bahawa tukang cerita akan mati. Betul. Sebab dia manusia kan, akan mati. Tetapi cerita-cerita yang telah ditinggalkan ataupun dituturkan, itu yang harus dirakamkan. Betul. Untuk menjadi salah satu daripada khazanah. Betul. Bukan je khazanah semua bangsa. Ya. Sebab benda tu penting kan, untuk kita lihat sejauh mana sudut pandangan, pemikiran dan juga nilai-nilai yang ada pada satu bangsa tu. Dia macam tadi lah, kita sebut tadi. Sekecil-kecil usaha pun penting ya. Jadi BP buat ni kan besar lah. Dia penting untuk angkat benda tu. Macam dulu kita DBP buat yang sebelum ni program apa? ASEAN tu kan. Kita orang tak tahu cerita tu. Dia naik orang nampak pelik-pelik cerita. Selalu kita nak tengok yang Melayu dia kan. Kita tengok cerita sana pelik-pelik. Naik cerita lisan. Itu penting lah benda tu. Itu yang saya rasa kekuatan sastra rakyat ni. Sebab nilai pengajaran, didaktik dia, falsafah di sebalik cerita tu dituturkan. Berada pada sampai bila-bila lah. Maksudnya sampai sekarang, kalau kita tanya generasi ataupun generasi yang lebih bawah ni kan, generasi Gen Z, milenial, mesti diorang kenal tanggang ni. Mesti kenal tanggang, Pak Pandey, mesti tahu punya. Walaupun tak tahu secara sepenuhnya, mesti pernah dengar. Itulah saya rasa kekuatan sastra rakyat ni. Walaupun zaman berubah. Kalau bagi doktor pula, sebagai seorang ahli akademik universiti kan. Sejauh mana pula doktor sebagai peranan ahli akademik untuk menghidupkan lagi sastra rakyat ni, baik cerita atau bukan cerita? Yang pertama saya buat melalui penyelidikan lah. Macam pelajar daripada luar negara pun yang nak buat sastra lisan, kita buat tajuk-tajuk, kajian-kajian cerita lisan dia lah. Bukan suruh buat yang kita punya, yang dia punya, untuk dia kaitkan dengan pelancongan dan sebagainya. Langsung dia pun, mana negara dia pun setuju dia buat kajian-kajian begitu kan, untuk dia naikkan cerita warisan itu. Itu dari segi akademik lah. Satu lagi, kursus-kursus yang kita ajar, kita selitkan sastra rakyat ni. Kita memang saya ajar lah. Saya bertukar lah Abang Batik, kadang cerita daripada Sabah, Sarawak dan sebagainya. Kita sentiasa ajar. Cuma kadang-kadang ada bajet tentu lah. Kami buat acara, kita undang Abang Batik ke USM dan sebagainya. Itu yang kita buat lah, Tapi yang penting lah usaha pengumpulan tu.
Melalui geran dan sebagainya, kita kumpulkan contoh-contoh lisan itu penting. Pengumpulan. Macam yang BPP duk buat juga. Itu penting, sangat penting. Tak kumpul hilang. Tak kumpul hilang, memang tak Tak kumpul dibukukan. hilang. Sebab tu saya kata tadi yang saya kenal 2 tu je yang profesional. Mungkin ada lagi. Kita tak tahu dia berada di kampung mana, kita tak tahu. Tak ada sarjana yang apa nama? Yang nak buat kajian tu. Jadi hilang akan hilang. Okey. Jadi peranan universiti itulah. Tapi kita terhad juga lah segi kewangan. Tapi kita bolehlah bagi idea untuk buat melalui pelajar dan sebagainya, buat pendidikan untuk kajian-kajian tu. Penting. Okay, terima kasih Doktor. Okey. Kita sebenarnya dah bersiaran selama 1 jam ni. Ya, 1 jam juga. Kita dah sampai ke penghujung. Ya, betul. Mungkin ada Bung nak berkata apa-apa sebelum kita menutup Mungkin sesi kita. ya, sangat menarik sebab di dalam perbincangan kita ni secara tak langsung kita melihat bahawa dalam sasar rakyat ni ada 2 perkara yang penting. Dia kalau kita lihat seperti sekarang kan. Sekarang dalam zaman moden kita lihat ada 2 juga, iaitu teks iaitu buku. Novel, puisi, cerpen, sikit drama. Tetapi siapakah yang melahirkan itu? Adalah pengarang. Kita panggil penulis. Maka dalam sasar lisan pula ataupun dalam sasar rakyat ada cerita-cerita rakyat. Kan, cerita-cerita lisan. Baik cerita jenaka macam Si Luncai, Pak Pandey, ada mahupun cerita-cerita rakyat Pelipulara, Malin Dewa, Malin Derman, Awang Solo Merah Muda. Okey. Tetapi di situlah ada satu peranan yang kita lupakan, iaitu tukang cerita, tokoh ataupun Pelipulara, Awal Batil, Tok Selampit, semuanya kan, istilah-istilah yang kita bagi nama kan. Biasanya kita kenal Pelipulara. Tapi di sinilah yang hilang dalam sasar tradisional, iaitu Pelipulara ataupun tukar cerita. Sebab tukar cerita tak boleh diwarisi secara semudah itu saja. Mereka mesti ada ilmu, mereka juga mesti ada unsur-unsur tertentu. Di sini apa yang hilang dalam sasar tradisional adalah tukang cerita. Sebab apa? Saya juga nak mungkin tuan-tuan pendengar dan penonton juga mungkin boleh lihat faktor-faktor kehilangan tukang cerita dalam zaman sasar dalam zaman silam. Kenapa peranan tukang cerita contoh Pelipulara hilang? Mungkin ada faktor-faktor pemodenan yang menolak ataupun menyebabkan mereka hilang. Dan di sini saya teringat sebuah novel yang boleh kita rujuk dah baca, iaitu novel Hari-Hari Terakhir Seorang Seniman. Yang bagaimana pengarangnya Anwar Ridwan telah menceritakan tentang satu watak, iaitu Pak Hasan, iaitu seorang Pelipulara daripada Pantai Timur Kelantan yang berhijrah di Selangor atau faktor-faktor tertentu, tetapi dalam zamannya dia mula kecewa. Apabila pada waktu itu, pada zaman Jepun, era Jepun, telah wujudnya radio. Secara tak sengaja, radio juga telah, radio tu penanda kepada kemodenan kan, dan automatik manusia ataupun rakyat atau masyarakat tidak lagi memerlukan tukar cerita. Maknanya medium hiburan tu dah berubah dah. Dah hilang. Sebab media hiburan tu dah bertukar kepada radio. Dan radio bukan hanya muzik dan lagu. Dia juga ada peranan tukang, iaitu DJ. Pengecara, penyampai kan. Di situ peranannya telah hilang. Di sinilah yang kita lihat satu titik temu kan, dan juga titik fahaman yang mungkin kita boleh ambil pengajaran. Bahawa dalam setiap penciptaan mesti ada yang berperanan. Dan itu macam dalam sastra tradisional iaitu tukang cerita. Kan. Tapi dalam sastra moden pengarang. Menariknya SN Anwar Ridwan juga tajuk novel itu Hari-Hari Terakhir Seorang Seniman. Itu kan tinggilah pencapaiannya kan sebagai seorang Pelipulara kan. Okey, saya nak menutup episod 3 Audiosia ni dengan bertanyakan satu soalan ringkas kepada doktor. Cerita rakyat kegemaran doktor. Betul, cerita rakyat kegemaran doktor. Betul. Bagi mungkin 3 terbaik bagi pilihan doktor. Kalau doktor baca, sedap cerita ni. Kalau yang berbentuk pendatang, legenda Bujang Senang. Bujang Senang. Bujang Senang. Kalau tapi doktor bukan Bujang Senang bukan. Lepas tu kalau dari segi mitos yang saya suka adalah mitos Mamak Batin lah, daripada orang Jakun. Mamak Batin. Mamak Batin. Daripada orang Jakun.
Dan yang contoh-contoh lain daripada Sarawak yang saya suka adalah Kumang dan Keling. Okey. Dia sebab dia cerita yang besar-besar. Tapi yang lain tu banyak lah. Yelah yang seronok lah. Okey. Sebab macam Bujang Senang Kalau saya suka dia sebab selain Sarawak, Indonesia pun ada. Okey. Dan Thailand pun ada. Calawan disebut. Malah dibuat replika besar di Thailand tentang legenda buaya mereka. Betapa besarnya cerita tu. Legenda itu. Itu saya suka contoh-contoh yang macam tu. Okey. Mana contoh tu kalau dibuat filem pun best kan. Itulah contoh-contoh yang saya suka. Okey, terima kasih banyak. Okey, baik. Okey, kita sudah sampai ke penghujung episod 3 Audiosia Kupas Sastra KS, dan sebenarnya kita berada dalam bulan Aidilfitri. Okay. Jadi kami, saya, Cik Saiful Izan dan Profesor Madya Dr. Lufi mengucapkan salam Aidilfitri kepada semua penonton yang sedang melihat Audiosia kita. Kami makan biskut raya. Sambil makan biskut raya. Sambil berziarah kan. Kalau ziarah ke rumah teman-teman dan saudara, boleh memperkenalkan Audiosia kita ni. Okey. Saya ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada semua penonton, dan kita berjumpa lagi pada episod yang keempat Audiosia KS Kupas Sastra. Apakah temanya kita akan umumkan nanti. Okay, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.